Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni pula aku tengok filem animasi daripada Indonesia. Filem tajuk Jambo ataupun diorang panggil Jumbo, macam itulah lebih kurang kan. Filem ni dia boleh tak nak tackle selera rakyat Malaysia? Aku rasa untuk kanak-kanak dia okey je, dan dengan musical dia macam aku cakap tadi, dengan grafik yang cantik, dia punya watak-watak tu nampak cute, ada pula 3 ekor kambing yang kadang-kadang menghiburkan lah. Walaupun seriously aku sebagai orang dewasa, aku tak dapat tau. Dia punya komedi dia aku tak berapa nak dapat. Dia punya sedih, dia punya action aku tak berapa nak dapat. Untuk orang dewasa Malaysia mungkin tak dapat lah, aku rasa kan. Sebab ya macam kalau dorang tahu ataupun kalau kita dah, rakyat Malaysia dah disajikan filem animasi yang penuh intens, penuh action macam Ejen Ali, Bobo Boy, Mecha Mato, even Upin Ipin pun bila movie dia ada scene-scene yang intens. So kat situ mungkin kita dah disajikan dengan benda-benda yang betul-betul dia dia bagi kau-kau kan. Tapi bila Jumbo ni dia bagi something yang flat, mendatar, so dia tak bagi impact kepada orang dewasa lah. Mungkin tak kurang lah dapat sambutan, tapi untuk kanak-kanak Malaysia aku rasa just okay je. Kanak-kanak kan, cerita ni pun dia pengajaran macam aku cakap tadi quite good dan mudah diadam oleh kanak-kanak, so tak ada masalah lah.